kita takut sangat kalau kita nakkan ke orang, tapi orang tu rupanya dia tak ada perasaan pun kat kita. Kita ni bukan apa, takut berharap pada yang tak sudi, dah habis segala effort, dah habis segala kasih sayang, tapi rupa-rupanya sia-sia. Benda tu kadang-kadang boleh menyebabkan kita trauma. Kalaulah pula kita ada pengalaman lepas, lagilah benda tu sangat menakutkan kita. Jadi macam mana kita nak tahu tanda jelas orang tu suka dekat kita ataupun tidak? Dia ni tak nak dan tak pernah melibatkan diri dalam rancangan bersama. Macam mana awak nak tahu? Nombor satu, tengok bila kita buat perancangan, dia tak ada pun bagi pendapat ke, ataupun benda tu sekat tengah jalan dia nak follow up ke. Maknanya dia serah kepada awak bulat-bulat. Bukan kata tak nak berfikir tau, tapi macam tak nak ambil endah. Macam seolah-olah kita ni tak tahulah ada masa depan ke tak ada masa depan bersama. Yang kedua, tak adalah usaha untuk merancang ke, ajak keluar ke, pergi jumpa mak bapak ke, ataupun tentang perkahwinan macam mana. Walaupun kita dah cuba inisiatif, tapi di sebelah dia tu macam acuh tak acuh.